Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu benda yang sangat istimewa, satu janji yang kita semua sebagai rakyat Malaysia kongsi bersama. Ia macam kompas kita untuk terus bersatu dan maju ke hadapan. Okey, cuba kita fikir sekejap. Kat rumah kita masing-masing, mesti ada peraturan kan? Contohnya lepas makan, basuh pinggan atau jangan main telefon lama-lama. Peraturan-peraturan ni wujud bukan suka-suka, tapi supaya keluarga kita boleh hidup dengan harmoni dan gembira. Betul tak? Samalah macam negara kita, Malaysia. Cuba bayangkan, Malaysia ni macam satu pasukan bola sepak yang besar, satu pasukan yang hebat. Dan macam mana-mana pasukan pun, kita perlukan peraturan main, satu set panduan supaya kita semua boleh bekerjasama dengan baik dan capai matlamat yang sama. Tapi kan, untuk kita faham kenapa peraturan ni penting sangat, kita kena undur sikit ke belakang. Kita kena jenguk satu episod dalam sejarah negara kita, satu masa di mana semangat berpasukan kita diuji dengan sangat teruk. Dulu, ada satu ketika di mana wujudnya salah faham dan ketegangan antara kaum. Keadaan ni sedihnya memuncak pada 13 Mei 1969, satu tarikh yang diingati sebagai hari di mana perpecahan menyebabkan rusuhan. Ia satu pengajaran yang sangat-sangat pahit untuk kita semua. Lepas peristiwa tu, pemimpin-pemimpin kita tahu mereka kena buat sesuatu. Mereka kena cari jalan untuk pulihkan negara. Jadi, pada masa tu, negara kita seolah-olah berada di satu persimpangan. Nak biarkan perpecahan berterusan dan merosakkan segala-galanya, ataupun nak pilih jalan perpaduan untuk membina semula negara yang lebih kuat dan harmoni. Dan tentu, para pemimpin kita memilih perpaduan. Itulah satu-satunya jalan ke hadapan. Dan dari pilihan inilah lahirnya satu plan induk yang luar biasa untuk menyatukan kita semula. Satu plan untuk pastikan sejarah pahit tu tak akan berulang lagi. Inilah dia, kisah lahirnya 5 prinsip yang kita kenali hari ini. Apa yang hebatnya, pemimpin-pemimpin kita dari pelbagai bangsa, agama dan latar belakang, mereka semua duduk semeja. Mereka berbincang, bertukar pendapat dan sama-sama mencari jalan penyelesaian terbaik. Dari sinilah terhasilnya satu formula perpaduan yang kita panggil Rukun Negara. Inilah jiwa Rukun Negara. Ia bermula dengan satu pengisytiharan yang sangat powerful yang berbunyi, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Persoalannya, apa cita-cita tu? Iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. Inilah matlamat utamanya. Inilah sebab Rukun Negara diwujudkan. Jadi, apakah 5 prinsip ajaib ni? Jom kita tengok satu-satu. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini jadi panduan moral kita. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Lambang kedaulatan dan kecintaan kita pada tanah air. Ketiga, keluhuran perlembagaan, iaitu undang-undang tertinggi yang jadi payung untuk kita semua. Keempat, kedaulatan undang-undang untuk pastikan semua orang dapat keadilan. Dan yang kelima, yang sangat penting, kesopanan dan kesusilaan. Asas untuk kita saling hormat-menghormati. Okey, sekarang mungkin ada yang terfikir, semua ni nampak hebat, tapi apa kaitannya dengan saya sebagai seorang pelajar atau sebagai rakyat biasa? Inilah bahagian yang paling menarik. Jom kita tengok. Perkara paling asas yang kita perlu faham ialah Rukun Negara ni bukanlah setakat ayat-ayat untuk kita hafal dan lafazkan masa perhimpunan je. Bukan. Ia adalah lebih dari itu. Ia adalah janji kita, janji saya kepada anda dan janji anda kepada saya, tak kira siapa pun kita, untuk hidup bersama dalam aman dan harmoni. Ia janji untuk kita saling menjaga antara satu sama lain. Sebenarnya kan, kita amalkan Rukun Negara ni setiap hari, kadang-kadang tanpa kita sedar pun. Bila kita hormat kawan kita yang berlainan bangsa atau agama, itu Rukun Negara. Bila kita nyanyi lagu Negaraku dengan penuh semangat, itu Rukun Negara. Bila kita ikut peraturan sekolah, cakap baik-baik dengan cikgu dan orang tua, tolong kawan yang dalam kesusahan, semua tu adalah cerminan Rukun Negara. Nampak tak? Ia ada dalam setiap perbuatan baik kita. Kelima-lima prinsip ni, walaupun bunyinya berbeza, tapi semuanya bekerja untuk satu matlamat yang sama. Ia macam 5 jari kat tangan kita. Setiap jari berbeza, tapi bila digenggam, ia jadi satu penumbuk yang kuat. Macam itulah Rukun Negara. Ia menyatukan kita semua untuk satu tujuan, membina Malaysia yang harmoni dan maju.
Jadi, persoalannya untuk kita renungkan hari ini bukanlah apa itu rukun negara, tapi macam mana saya boleh menjadi wira rukun negara hari ini. Tak perlu buat benda yang besar-besar pun. Mungkin dengan senyum pada jiran atau ucap terima kasih pada pakcik pengawal keselamatan. Perbuatan kecil inilah yang sebenarnya membina sebuah negara yang hebat. Jadi, apa langkah pertama anda?